Hari ni yang bunuh orang dalam sekolah menengah bukan 1 kes, 2 kes, 3 kes. Hari ni yang bunuh orang bukan lelaki saja, perempuan bunuh orang. 3-4 orang bunuh seorang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan sebahagian para ulama kata dosa besar tangga kedua bunuh. Sesiapa yang membunuh mana-mana orang Islam secara sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahannam. Itu cukup dah. Allah Ta'ala kata siapa bunuh seorang Muslim, balasannya neraka Jahannam, khalidan fiha, aku kekalkan dia dalam tu. Nak abang kata panjang. Kemudian Allah sebut aku murka kepadanya, Tuhan laknat dia. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan disediakan nanti di akhirat. Dia hidup lagi, Allah sediakan dah dekat akhirat kepada dia azab yang besar.